Okey, inilah dia skuter yang paling clean and neat yang ada dalam market sekarang, Avatr Sera 125. Jom kita tengok apa yang dia bagi dengan motor ni. Okey, kalau korang tengok reka bentuk aku suka bahagian depan. Yang ni standard punya street scooter 125cc. Kalau korang tengok dia medium size. Aku paling suka part depan dia dengan apa ni, daylight running dia yang sangat slim buat dia nampak extra futuristic. And then lampu belakang dia pula. Yang ni memang futuristic habis dia macam ada berkepak sikit. Tengok aku tarik brake sikit. Cantik guys. Okey guys, dengan harga yang murah, jom kita tengok motor ni kemudahan apa yang dia dapat bagi. Dia ada full stack yang sangat besar. Okey, pakai kunci manual, siap ada lampu guys. Okey, lepas tu dia bagi satu hook dekat sini boleh gantung barang. Dia ada charging port dekat sini, type A dengan type C. Ada kompartmen belah kiri, bagi aku agak dalam. Dengan harga yang affordable, dia dapat provide meter digital guys. Walaupun tak color tapi tetap besar dan terang. Lengkap dengan semua information. Seat yang sangat lebar, luas Okey, dia ada detailing sikit dekat sini. So, kita tengok kompartmen bawah seat. Yang ini tak besar, tak kecil. Cukup untuk barangan harian korang. Tangki minyak pula sebesar 6 liter. Okay, so Avatr Sera 125 ni bagi aku worth for money lah. Okay, harga yang murah. Lengkap dia provide semua keperluan korang untuk kegunaan harian tu. Yang berminat jangan lupa korang boleh isi beg biru dekat bawah. Kita ada free delivery cover seluruh semenanjung Malaysia. Nak apply senang saja. Awak contact dulu baru awak tahu cara dia. Ciao.